Korang tahu tak, Selangor bukan hanya dikenali kerana pembangunan pesatnya, tetapi juga kerana kekayaan sejarahnya. Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan moden, tersembunyi permata bersejarah yang menceritakan kisah zaman lampau negeri ini. Okey, jom kita go through dua bangunan bersejarah yang ada di Selangor. Nombor satu, korang pernah melawat tak Istana Bandar yang terletak di Jugla, daerah Kuala Langat? Okey, Istana Bandar dibina pada akhir abad ke-19 di atas tanah seluas 12.96 ekar dan pernah menjadi kediaman rasmi Sultan Selangor, iaitu Sultan Sir Alauddin Sulaiman Shah, sehingga baginda mangkat pada tahun 1738. Istana Bandar ini dibina dengan kayu cengal dan marmar berkualiti tinggi. Reka bentuknya dikuasai oleh gaya seni bina Islam dengan pengaruh India, Timur Tengah dan sedikit pengaruh Cina. Sehingga ke hari ini, Istana Bandar masih dipelihara dan dijadikan sebagai muzium warisan yang terbuka kepada orang ramai untuk dikunjungi. Okey, nombor dua, korang pernah tak sampai ke Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz? Sebahagian besar daripada pameran Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz berkisar mengenai riwayat hidup Sultan Salahuddin Abdul Aziz yang telah memerintah Selangor selama lebih 39 tahun sebagai Sultan Selangor ke-8 dan hampir 3 tahun sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-11. Sejarahnya, galeri ini wujud hasil dari buah fikiran dan dibiayai sepenuhnya oleh Yang di-Pertuan Agong ke-11 Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Lokasi asal galeri ini adalah di Jalan Kota Raja Shah Bandar Raya, Kampung Jawa di Klang. Dahulunya, galeri ini dikenali sebagai muzium kenangan dan siap dibina pada tahun 1988. Namun, pada tahun 1998, baginda telah berkenan menukar nama Muzium Kenangan kepada Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz yang mengambil sempena nama kelahiran baginda. Okey, galeri ini kemudiannya telah dipindahkan ke bangunan Sultan Sulaiman atas titah dan perkenan Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj agar inisiatif almarhum ayahanda baginda diteruskan. Seterusnya, pada tanggal 17 Oktober 2007, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj telah merasmikan Galeri Diraja yang dibuka kepada umum pada 1 November tahun yang sama. So, menarikkan sejarah dua bangunan ini. Jangan lupa like, follow dan share untuk video yang akan datang.